Yo, ada yang minat ke kereta yang macam Alifan pakai ni? McLaren 720S. Berapa gaji yang sesuai kalau nak beli kereta ni? Jom kira. Harga sebuah tahun 2019 adalah 1.3 juta ringgit. Down payment 30%, RM420,000. Enjin 4000cc, road tax 6630 setahun. Insurans kalau kosong NCD 34300 je setahun. Total untuk upfront payment adalah RM461. Total untuk yearly installment adalah RM148,800. Kita kira pula yearly expenses. Insurans RM34,300, road tax RM6,630, servis kita prepare RM16,000 setahun, wear and tear RM28,000 setahun. Total untuk yearly expenses almost RM85,000. Campurkan yearly expenses, campurkan yearly installment, RM234,000. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan RM19,500 je. Berapa income yang saya nak pakai kereta ni? Let's say nak gunakan 30% daripada income. Total income bersih sebulan kena ada RM65,000. Nak pakai 20% daripada income, total income bersih sebulan kena ada RM97,500. Anak kita kira kereta apa pula lepas ni? Cuba komen.